Assalamualaikum semua. Baik, sekarang ni saya ada dekat Jalan Haji Zainal Jeram, Selangor. Okey, rumah dekat belakang saya ni ukuran dia adalah 31 kali 43 kaki, lebih kurang 1173 kaki persegi. 4 bilik dan juga 3 bilik air. Jom, kita start. Okey, ni bahagian beranda ni tambahan depan tuan rumah. Untuk square feet yang saya cakapkan tadi hanya untuk rumah sahaja. Jom, kita masuk. Assalamualaikum. Okey, baik. Ini adalah ruang tamu. Okey, untuk ruang tamu, saya set ada 11 kali 20 kaki. Baik, sekarang kita ada dekat bahagian dining area. Okey, untuk dining area ini adalah 14 kali 16 kaki. Baik, ini adalah master bedroom. Untuk bilik master ni 15 kali 11 kaki. Okey, dalam master kita ada satu tandas. Okey, untuk tandas ni ukuran dia adalah 4 kaki kali 7 kaki. Okey, seterusnya ini adalah bahagian bilik nombor 2 pula. Tada! Okey, untuk bilik nombor 2 ni adalah 10 kali 11 kaki. Dalam bilik yang kedua kita ada satu tandas. Okey, tandas ni ada share dengan bilik yang sebelah. Untuk tandas ni 4 kali 7 kaki. Bilik nombor 3. Okey, untuk bilik nombor 3 ni sama juga macam nombor 2 tadi, 10 kali 11 kaki. Okey, yang terakhir adalah bilik nombor 4. Okey, ini adalah bilik nombor 4. Untuk bilik ni kecil sikit, 10 kali 10. Baik, untuk tandas ni 4 kali 6 kaki. Dekat bahagian luar kita ada teras. Untuk teras ni adalah 10 kali 4 kaki. Okey, seterusnya adalah bahagian dapur. Alright, tengok dapur dia cantik kan. Okey, untuk dapur ni 10 kali 10 kaki. Okey, jom kita tengok apa kata tuan rumah. Saya Nurul Hidayah Muhammad Nasir. Saya kenal melalui Facebook. Suamilah yang scroll dah beli tanah, kita cari kontraktor kan. Tiba-tiba nampak 2M dalam Facebook kan. Jadi suami terus mesej, dapat respon, kita pergi office tengok macam mana 2M bagi package kan, sesuai dengan package dengan bajet kami. Alhamdulillah, jadilah rumah ni. Alhamdulillah, proses berurusan semua lancar lah, baik, tak ada apa-apa masalah. Apa yang saya minta dengan suami, 2M buat. Tak ada apa-apa macam tolak ke apa ke kan, tak boleh ke, semua boleh. Masih tak percaya lagi dapat bina rumah sendiri kan. Alhamdulillah, dah siap ni pun lagi lah. Alhamdulillah, terima kasih sangat dengan 2M. Alright, itu sahaja. Jumpa lagi.